dia waktu malam dah memadai. Sebelum tidur, buka satu botol, down. Pasal apa? Dia bantu masa kita tidur tu bagi kulit kita lebih lembap. Dia macam ni, as you get older, antara benda yang you tak muak kat kulit you ialah bukan saja isu jatuh, tetapi kulit jadi kering. Okey, kalau tanya saya personally, collagen yang ni, dia bantu untuk melembabkan kulit. Bagi saya tengok kadang-kadang orang yang duk review umur 20 lebih, duk cerita apa dia kelebihan dia kan. Cik, anda consume ke? Anda consume dah. Kalau anda consume, hantar dia bantu untuk apa. Personally, as a consumer, saya consume daripada tahun 2024, dia melembabkan. Satu tu saya tak highlight benda lain. Dia melembabkan. Dan kita perlu lembapan untuk pastikan kulit kita nampak cantik. Pasal apa? You tak boleh nak produce pelembapan based on skincare saja. You kena ada juga bila you as you get older, bahagian dalaman juga. So, satu hari, satu kali je. And then kalau you dah lama-lama macam saya, you tak payah nak konsum setiap malam. Okay, you konsum seminggu 2-3 kali. Dah cukup dah as a maintenance untuk dapat kulit yang lembab. Saya letak kat beg kuning sekarang. Jangan hamil tiap-tiap hari. Saya segok dengan lawa makcik. Lawa makcik.